emas sebagai pelindung nilai ketika ekonomi goyang. ASB dan tabung haji memang pilihan popular rakyat Malaysia kerana pulangannya yang stabil, sekitar 4% hingga 5% setahun dengan risiko yang rendah. Ia sangat sesuai untuk simpanan jangka pendek dan sederhana. Namun, untuk perlindungan nilai jangka panjang, emas memainkan peranan yang berbeza dan jauh lebih strategik. Emas berfungsi sebagai pelindung nilai, hedging asset. Apabila nilai ringgit melemah, inflasi meningkat dan ekonomi menjadi tidak menentu, nilai emas cenderung kekal kukuh atau meningkat. Dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini sahaja, harga emas telah meningkat lebih 90%. Inilah sebab utama semakin ramai menabung emas sebagai aset selamat untuk masa depan. Ringkasnya, untuk tempoh 2 tahun ke bawah, ASB dan tabung haji masih relevan. Tetapi, untuk jangka panjang, emas berfungsi sebagai insurans kekayaan yang boleh melindungi nilai simpanan ketika berlakunya krisis atau kecemasan. Mungkin masa terbaik untuk beli emas sudah berlalu, tetapi masa kedua terbaik adalah hari ini. Bagi yang ingin memulakan simpanan, puan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan dan daftar sebagai ahli dan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.